Ni adalah T-Max 560. Bike ni datang dengan enjin 560cc, 47 horsepower dan 55 Nm of torque. Tapi harga dia 75k, which agak mahal sikit. Bike ni datang dengan banyak features. Contohnya macam electronic adjustable windshield. Dia punya travel distance dia tinggi. Ada IMU, ada handbrake, ada macam-macam lah. Tapi aku tak nak cerita pasal feature ni, sebab apa yang special dekat bike ni adalah dia punya riding experience dia. Ni adalah skuter yang paling sporty pernah aku rasa, aku tak tipu. Harga 75k kira agak murah berbanding dengan korang beli SBK untuk layan corner. SBK korang tak boleh rasa selesa macam bike ni. Korang tak boleh nak travel jauh macam bike ni. Tapi bike ni boleh dapat apa yang SBK ada. Contohnya macam kelajuan, top speed dia 180km/jam, which satu angka yang skuter CVT struggle nak dapat. And then dia punya pickup dia, korang kena try bike ni. Memang korang akan berubah, mindah. Bike ni yang paling best dia dekat riding experience dia. Kalau korang dah try, cuba komen dekat ruangan komen di bawah. Cuba share sikit apa pandangan korang.